Okay guys, and this is the day before the end of STPM era, and esok aku akan exam ulangan SEM 2 untuk sejarah. Tu lusa aku akan exam untuk ulangan SEM 2 KMK. Lepas tu habis. Aku saja je buat video ni so aku boleh tengok untuk tahun-tahun yang seterusnya that aku dah habis STPM. Okay guys. Tapi aku tak rasa aku boleh buat video kat sekolah. Sebab aku boleh buat video sikit-sikit je. So okay, untuk SEM 2. Untuk SEM 2 aku hanya ulang 2 paper, sejarah dengan sastra. Untuk SEM 1 aku ulang 3 paper. Dan semua tu dah habis. SEM 3 habis, SEM 1 habis. Tinggal SEM 2, ulangan SEM 2. Kalau aku nak ambil yang besar-besar, tak suka pakai-pakai. Hari ni kami ulangan SEM 2. Dan esok ulangan SEM 2 untuk KMK. Hari ni sejarah guys. Soalan dia macam haram ya. Sebab apa? Sebab apa yang aku baca tak keluar. Ibn Battuta tu aku baca tapi dia minta peringkat. Peringkat apa? Sekolah rendah dia. Dari sekolah rendah ke dia nak? Siut tu. Dan aku keseorang sekarang sebab Amani tengah tunggu tengah tunggulah orang kat situ. So let's go balik. Esok exam KMK dan aku merdeka. Guys, sekarang macam nak hujan tau. So this is me jalan-jalan. Seronok je jalan-jalan seorang-seorang. Lepas jawab paper sejarah memang seronok sangat. Sebab apa? Sebab tak ada perbincangan lah. Hi guys, hari ni hari last aku exam. Hari last aku exam sastra. And aku rasa sebab sekejap aku nak tangkap gambar kat depan bangunan form 6 tu. Aku rasa aku nak pakai baju first day aku pergi sekolah tu. Tapi baju tu dah ketat. Bukan ketat lah. Dia macam dia, bila hang basuh dia kecut tu. So dia macam dah lah kain cotton kan. Tapi aku tak tahu baju tu kat mana. So aku nak cari dulu. Saya akan tunjukkan apa baju first day aku pergi masuk STPM. Setelah beberapa jam aku dah jumpa. So kat dia apa? Baju yang first day aku pergi, bukan masuk sekolah tu lah. Dia macam tak hari orientasi tu, yang baru perkenalan untuk form 6 tu. Aku pakai baju ni. Ni. So that's right. Tapi baju ni aku dah jarang pakai sebab dekat sekolah tu ada orang pakai baju ni juga. Ramai pula tu 2 orang. So aku macam aduh, imagine kalau aku pakai kan. Imagine kalau aku pakai pasal sama pula dengan orang tu. Tak mau. I don't want it. So ni baju yang first day yang aku pakai. Dan aku tak tengok pasal aku pakai baju ni masa tu. So aku harap tak ada siapa yang sama lah. Sebab aku rasa 2 orang tu tak ada paper hari ni kan. Transition. So aku dah siap untuk, tapi sebenarnya kan first day aku pergi sekolah tu aku pakai tudung ni. Aku pakai tudung short. Tapi sekolah aku tak boleh pakai tudung short. So inilah pengganti dia, tudung hawa biru. Sebab sama dengan base dia. Nampak base dia warna biru kan. So it's same. Aku tengok yang ni elok kan. Sekali sampai sekolah teruk weh. School air. School air. Di sini biar sampai sekolah. Sekarang aku tengah baca buku. Kepentingan, peraturan dan undang-undang.
Kalau tak masuk, siap. Terima kasih nih untuk anda semua nih. Selama bersama-sama saya sepanjang satu tahun 6 bulan. Bila-bila jumpa lagi nih, kalau jumpa tengok-tengok saya nih. Okey, tapi kalau cikgu tak kenal kami macam mana? Saya akan Kenal. Saya akan kenal. Tak tahu je. Sebenarnya anak lama. Yang lagi lama. Wah, saya dah pesan lagi dekat dia. Ini tak buat pula. Last paper dah guys. Buat TikTok. Velocity. Jom, let's go. Lagu Sasat. Okay guys, hari ni Nama aku Ngahang. dah habis. Tak malah sudah kita sebagai budak form 6. Ni kawan-kawan yang bakal saya vlog. Sabarnya balik nak minum ayat sirap. Ni dapat ayat Bandung. Ni dekat dalam TI pun ada ayat anggur. Okay guys, Asal busuk sangat perangai aku. yang ni sekolah kami. Ni lah kami jejak kat sini guys. Surau kami. Ni surau. Ni kami nak kelak baru nak buat surau. Aku rasa nanti kat sini swimming pool semua ada. Depan tu ada teletubis. Dekat kepala dia ada cok. Yo, Aku rasa aku kan cok bintang. Ada tengok. Kat bawah tu dia macam petak. Betul atas tu dia ada bintang. apa tu cok mahal. Cok mahal dia raja-raja. Ada helmet. Ya guys. Ni guys, balik ni hampa takkan nampak kami berlima dah. Aku akan blok semua orang. Ya, betul. Rumah dia aku akan bakar. Tiba cat merah malam ni. Tengok ni guys, yang ni aku nak buang. Yang ni aku nak buang. Bye bye.